Pakatan yang bersatu untuk rakyat Malaysia dan juga Sarawak di sini. Maksudnya, kita harap yang hadir pada malam ini berilah sokongan dan berilah tahu kepada mereka yang tidak hadir supaya menyokong Pakatan Rakyat dalam pilihan raya Sarawak akan datang. Kita mintalah semua yang hadir pada malam ini jadi penyampai ataupun ejen kepada Pakatan Rakyat supaya dapat menyampaikan apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita kepada rakyat-rakyat di Sarawak ini khususnya. Diharap semua pada malam ini dapat penerangan yang khusus dari pemimpin-pemimpin kita untuk menyampaikan dan menceritakan tentang isu-isu semasa. Kita harap dengan adanya pekatan yang pertama di kawasan di Sarawak ini, kita harap semua bangsa, tak kira Cina, Iban, Dayak, Melayu dan sebagainya, hendaklah duduk bersama. Kalau kita sentiasa bersama, pasti kita akan berjaya. Kalau dulu DAP dengan PAS sentiasa berselisih pendapat, sekarang mereka boleh duduk bersama dalam satu meja pula. Sebab apa? Kejadian memotong saja. Sebenarnya bukan itulah. Harap pemimpin DAP jangan takut dengan PAS. Tengoklah buktinya di Sibu. Bila mereka menggunakan isu negara Islam, pengundi-pengundi Cina tetap memberi sokongan kepada Pakatan Rakyat walaupun PAS ada di situ. Ini menunjukkan pengundi-pengundi Cina lebih bijak daripada orang-orang kita kalau kita masih lagi bersama dengan BN. Harap kita sedarlah bahawa BN itu penipu yang sebenar-benarnya. Janganlah beri peluang kepada BN meminta lagi. Walaupun dia bagi kita duit, kita ambil duit mereka. Itu ada duit hak dan hak kita. Itu dah duit cukai yang kita bayar kepada mereka. Maka duit itu adalah hak kita. Ambil saja. Jangan takut. Kepada mereka yang berada di ulu-ulu sana, tolong bagi tahu kepada mereka. Kalau mereka bagi jadi sia-sia saja. Kerana tanpa mengundi, kita tak akan dapat memerintah negara ini. Jadi kita hendaklah sedar bahawa mereka pula jadi pemanggang, kita yang jadi pemerintah. Boleh? Oleh kerana itu, janganlah semangat ini hanya dalam dewan ini saja, tapi biarlah dia terusan sehingga kita benar-benar berjaya memerintah Sarawak. Kalau kita tidak masuk ke dalam dun negeri Sarawak, sebab mereka takut. Itulah perangai orang BN. Mereka takut menerima kenyataan. Mereka suka menipu rakyat, yang terutama sekali penduduk-penduduk yang berada di luar bandar. Kebanyakan undi-undi yang mereka dapat adalah dari luar bandar dan juga sekarang undi pos lah undi talian hayat mereka yang terakhir. Tengoklah di Sibu, tanpa undi pos mereka kalah majoriti yang besar. Supaya bersih ataupun satu gabungan NGO terus mendesak SPR supaya menghapuskan undi-undi pos ini. Sebab undi-undi pos inilah yang jadi talian hayat mereka. Sekarang Sabah dan Sarawak bukan lagi fixed deposit untuk BN. Bila mereka tengok Sibu kalah, mereka menjadi gentar. Sekarang mereka telah menjadi tak tentu harap. Sekarang jalan-jalan berlubang pun mereka dah mula nak tak. Itu tanda-tanda mereka nak adakan pilihan raya. Walau bagaimanapun kita kenalah bersedia awal. Jangan kita biarkan diri kita terleka dengan kemenangan di Sibu. Sebab dengan PAS mereka akan menghasut antara satu supaya kita berpecah belah. Jadi harap pemimpin DAP dan PAS dan juga PKR adalah sentiasa bersatu. Itu juga dengan SNAP. Walaupun SNAP pernah jadi sebagian daripada pemerintah, sekarang mereka bersama dengan kita. Jadi kita adalah sama-sama. Silakanlah ramai lagi pemimpin-pemimpin kita untuk berucap. Untuk itu sebelum mengakhir sekali lagi saya menyuruh kepada kita semua yang ada di sini, berilah sokongan padu kepada Pakatan Rakyat dalam pilihan raya nanti. Boleh? Boleh. Sekian dulu.